Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 akan melalui proses penambahbaikan pada awal tahun hadapan. Menurut Perdana Menteri, langkah tersebut diambil untuk membezakan antara pemberi maklumat dan penjenayah yang berselindung di sebalik status selaku pemberi maklumat. Saya percaya, undang-undang itu, kalau hendak diperkemaskan dan dibentang, akan dilakukan awal tahun depan. Untuk menentukan kaedah yang tetap bagi membezakan di antara whistleblower dan penyamun, perasuah atau penjenayah yang terlindung dengan peraturan atau akta ini, katanya semasa menjawab soalan Senator Abun Suri Anyit di Dewan Negara hari ini. Beliau turut menyatakan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail akan membentangkan hal tersebut sekiranya wujud kelompongan terhadap akta itu. Pada masa sama, Perdana Menteri turut menegur kekeliruan yang wujud dalam kalangan masyarakat yang menganggap perasuah sebagai pemberi maklumat. Ada kekeliruan dalam negara kita. Sekarang ini, penyamun, perasuah pun dianggap whistleblower dan dijadikan hero. Kalau seseorang itu mencuri 1 bilion ringgit, dia kata akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk dapatkan kembali RM100, itu bukan whistleblower, itu penyamun tega, katanya. Beliau turut menegur sikap segelintir ahli politik yang disifatkannya menyokong individu yang terang-terangan mengaku memberi rasuah kepada ahli politik. Sekarang ini ada budaya dalam kalangan ahli-ahli politik sendiri yang mendewa-dewakan seseorang yang umpamanya mengaku terang-terang merasuah pemimpin politik, katanya lagi.